Tapi kita tahu ini telah menarik penyertaan seramai 45 orang. Mereka terdiri daripada peserta dalam negeri dan juga peserta luar negara. Dari peserta luar negara kita dapat 3 orang daripada Thailand, kebanyakannya datang daripada Phuket, dan 2 daripada Aceh, Indonesia, dan 2 orang daripada Portugal, dekat Lisbon. Jadi mereka ini pernah datang dulu tahun yang lalu. Jadi kali ini mereka datang lagi. So alhamdulillah lah. Saya mengharapkan dan baru bincang tadi dengan Persatuan Luncur Ombak Malaysia untuk event 3.0 ujung tahun ini, mengharapkan penyertaannya lebih ramai dan tempat pun kita akan pindah ke Masin Beach Resort yang lebih banyak fasiliti dan telah disetujui oleh tuan punya KBR sebagai venue, sebagai lokasi yang baru. Mereka yang terlibat, pasal kita tidak begitu arif mengenai wave ataupun surf luncur ombak ni. Kita ingatkan ombaknya tidak cukup besar kan. Tapi mereka kata this is just nice. Ya, ombaknya untuk peringkat amateur lah. Profesional tu lain lah. Untuk peringkat amateur, this is just nice, dia kata. So kalau begitu dan memikirkan bahawa kita beruntung satu-satunya negeri yang punya kemudahan ini dan boleh anjurkan event seperti ini. Tidak semua negeri ada kemudahan ini, ya. So kita sangat mengharap dan bertekad untuk menjadikan luncur ombak ini sebagai satu daripada acara sukan yang membawa turis ke mari.